Tuan tahu tak, item 1 kilo bar di tangan saya sekarang ni pada 20 tahun lepas harganya hanya cuma RM35,000 tuan. Sekarang gold bar di tangan saya ni nilainya dah mencecah RM527,000, lebih kurang harga sekitar sebuah rumah. Jadi tuan, kalau nak menabung harta yang nilainya tak terhakis dengan inflasi duit, maka segerakan tukarkan harta tuan dalam bentuk aset emas begini. Jongkok emas 1 kilo bar ini sangat berbaloi untuk pelaburan jangka masa panjang, sebab spread gold bar begini hanya sekitar 6% saja. Jadi tuan jangan membuang masa kalau hanya nak terjebak dengan mana-mana scam pelaburan di luar sana yang agak merugikan. Lebih baik tuan alihkan sebahagian harta tuan untuk menabung emas fizikal seperti gold bar begini. Ingat ya tuan, emas bukan boleh mengkayakan kita, tapi sekurang-kurangnya kita tak akan jatuh miskin dengan menabung emas. Dan yang terbaik saya boleh cadangkan tuan adalah syarikat emas Publico, sebab Publico adalah syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Sekarang Publico dah ada lebih 2 juta penyimpan emas. Tuan tak perlu ragu-ragu lagi kalau nak menabung emas, nak mencari syarikat mana yang ada nama terbaik di Malaysia. Saya cadangkan syarikat emas Publico.